Bayangkan satu pagi yang tenang, sinar matahari perlahan-lahan menyimbah bumbung rumah. Di kaca televisyen, satu pengumuman mengejutkan negara. Kerajaan mengumumkan kenaikan tarif ke atas semua barangan import sebanyak 25% bermula bulan hadapan. Sekilas, kedengaran seperti strategi ekonomi biasa. Tapi bagi rakyat, peniaga, pelabur, malah kerajaan sendiri, kesan dari keputusan ini ibarat gelombang besar yang perlahan-lahan menggoncang struktur ekonomi. Apa yang sebenarnya akan berlaku di Malaysia dan Indonesia apabila tarif atau cukai import dinaikkan? Rakyat biasa, harga barang melonjak, hidup bertambah perit. Kita mulakan dengan kesan paling cepat dan ketara, kenaikan harga barang. Bila tarif naik, kos membawa masuk barang dari luar negara turut meningkat. Syarikat pengimport pula tidak akan tanggung semua kos itu. Mereka akan alihkan beban kepada pengguna. Contohnya, televisyen dari Korea Selatan yang sebelum ini dijual pada harga RM1,500 kini melonjak kepada RM1,950. Minyak enjin motosikal dari Thailand yang dahulu RM30 kini jadi RM38. Kenaikan ini bukan kecil, terutamanya bagi keluarga berpendapatan rendah. Di pasar-pasar seluruh negara, suasana mula berubah. Ibu-ibu di Johor Bahru mula kurangkan belanja dapur. Anak-anak muda di Kota Kinabalu mula tangguh beli telefon baharu. Di Indonesia juga sama. Barang keperluan seperti susu tepung, ubat-ubatan dan makanan segera mula naik harga. Akhirnya, kuasa beli rakyat menurun. Perniagaan kecil dan industri tempatan, ada yang tumbuh, ada yang luruh. Ramai yang kata, kenaikan tarif adalah untuk lindungi pengusaha tempatan. Bila barang import mahal, orang akan lebih pilih barangan tempatan. Teorinya betul, tapi realitinya tidak semudah itu. Sebagai contoh, sebuah kilang mi segera di Selangor yang biasanya guna perisai import dari Jepun kini terpaksa cari alternatif tempatan. Ini boleh jadi peluang baik untuk pengeluar tempatan jika mereka mampu sediakan bahan yang setanding, kualiti dan harga. Namun bagi banyak pengusaha kecil yang bergantung kepada bahan mentah dari luar negara, tarif yang tinggi menjadikan kos operasi semakin menekan. Seorang pengusaha kek di Ipoh berkata, "Mentega aku import. Tepung aku beli dari pemborong yang ambil dari Australia. Bila semua naik, aku nak jual kek dengan harga berapa lagi?" Pelabur asing, lari atau bertahan? Malaysia dan Indonesia selama ini antara destinasi pelaburan asing yang popular di Asia Tenggara. Infrastruktur mantap, tenaga kerja ramai dan pasaran besar. Tapi bila tarif naik, pelabur mula pertimbang semula. Katakan sebuah syarikat Jerman mahu buka kilang komponen elektronik di Melaka. Mereka akan tanya, adakah lebih murah buat di sini atau di Vietnam yang tarifnya lebih rendah? Kalau jawapannya tidak menguntungkan, mereka akan pindah pelaburan ke negara lain. Kesannya, peluang pekerjaan hilang. Sektor sokongan seperti logistik dan perkhidmatan turut terjejas. Dalam masa 6 bulan, bandar yang dulunya sibuk kini jadi sepi. Perdagangan antarabangsa, retaknya hubungan ekonomi. Hubungan antarabangsa juga boleh terjejas. Bila Malaysia atau Indonesia naikkan tarif, negara-negara rakan dagang mungkin membalas dengan menaikkan tarif mereka pula. Sebagai contoh, jika Malaysia kenakan tarif tinggi ke atas produk elektronik dari Jepun, Jepun mungkin bertindak balas dengan mengenakan tarif ke atas kelapa sawit atau getah dari Malaysia. Indonesia pula mungkin berdepan sekatan dari EU jika mereka naikkan tarif ke atas barangan Eropah. Maka, ekspor negara akan merosot, pendapatan negara menurun dan kadar tukaran mata wang boleh jatuh. Bila ringgit atau rupiah lemah, harga barang import jadi lebih mahal lagi. Ia ibarat lingkaran yang menyempitkan ruang ekonomi.
Pandangan kerajaan demi kemandirian ekonomi. Dari sudut kerajaan, niat utama kenaikan tarif ialah untuk mengurangkan kebergantungan kepada import dan menggalakkan pertumbuhan industri tempatan. Kerajaan Malaysia mungkin mahu galakkan lebih ramai usahawan hasilkan produk elektronik tempatan. Indonesia pula mungkin mahu tingkatkan sektor tekstil dalam negara supaya tidak terlalu bergantung kepada pakaian dari Vietnam dan Bangladesh. Namun, langkah ini mesti disusuli dengan sokongan yang menyeluruh. Subsidi untuk usahawan kecil, latihan kemahiran, kemudahan kredit dan pelaburan dalam teknologi. Kalau tidak, ia hanya akan jadi beban kepada rakyat tanpa hasil sebenar. Kesan sosial tekanan, kegelisahan dan ketidaktentuan. Kesan tarif bukan hanya ekonomi. Ia meresap ke dalam jiwa dan emosi rakyat. Bila barang dapur mahal, bil meningkat dan gaji tak naik, tekanan mental jadi semakin berat. Kita mula dengar berita ayah terpaksa ambil 2 kerja. Ibu tunggal mula jual makanan dari rumah. Anak-anak terpaksa berhenti kelas tuition. Malah ada kes rumah tangga bergolak kerana masalah kewangan. Di sesetengah kawasan, jenayah kecil mula meningkat. Kes kecurian, penipuan, penjualan, barangan tiruan. Ini semua adalah simptom ekonomi yang sedang bergelora. Harapan bangkit dari krisis. Namun, di sebalik semua cabaran ini, ada cahaya harapan. Sejarah menunjukkan bahawa banyak negara berjaya bangkit selepas krisis tarif jika mereka bertindak bijak. Malaysia boleh gunakan peluang ini untuk membina ekosistem teknologi tempatan, memperkasa pelabur kecil dan menghasilkan lebih banyak barangan buatan Malaysia yang berkualiti tinggi. Indonesia pula boleh memperkukuh sektor pertanian automotif dan tekstil. Yang penting rakyat mesti disedarkan bahawa perubahan ini perlukan masa. Dalam jangka pendek mungkin perit, tetapi dalam jangka panjang kita akan lebih berdikari dan kuat sebagai negara. Kesimpulan, gelombang atau peluang. Tarif adalah alat. Ia boleh menjadi pelindung atau boleh menjadi pedang yang menikam diri sendiri. Jika digunakan dengan berhati-hati, ia boleh bantu negara membina masa depan yang lebih berdikari. Jika tidak, ia akan merosakkan kepercayaan pelabur, menekan rakyat dan melemahkan ekonomi negara. Malaysia dan Indonesia kini berada di satu persimpangan penting. Jalan mana yang akan kita pilih? Adakah kita akan tenggelam dalam gelombang atau berlayar mencari daratan yang lebih stabil? Pilihan itu kini di tangan kita semua, kerajaan, usahawan, pekerja dan pengguna.